Okay, let's go. Kita jumpa lagi lah, geng. Kita jumpa lagi. Selamat hadir ke dalam channel Dharma Motor. Kita kembali dengan level bikers lagi, geng. So, di depan saya ada sebuah maxi scooter yang baru je lancar oleh Enforce, iaitu Eric 318 GT, geng. Enjinnya didatangkan dengan 330cc single cylinder, single overcam, dan ianya didatangkan dengan sistem penyuntikan cecair ataupun liquid cool. Dan apa yang paling best, horsepower dia didatangkan dengan sebesar 27.6 horsepower dan 20.3 Nm of torque. Ianya didatangkan dengan adjustable electronic windshield. Tekan-tekan, geng. Dan fully LED light pada high beamnya dan juga signal kiri dan kanan. Didatangkan pula dengan sistem suspension di bahagian depan adalah telescopic fork dan didatangkan dengan dual disc dan juga ada ABS. Dan apa yang paling best, didatangkan dengan brake caliper Eric sendiri. Dan saiz tayarnya adalah sebesar 120/17 dan 14 inci. Meternya didatangkan dengan fully TFT digital meter, dan banyak function-function yang menarik adalah ada pada meter Eric 318 ni. Yang pertama ni paparan biasa. Okey, kat sini kita ada RPM, kita ada speed, suhu dan juga minyak. Dan ada banyak lagi paparan yang menarik pada motor ni. So korang banyak information lah pada meter ni. Selain dari itu, information yang kita ada, yang pertama My Vehicle. Okey, pada My Vehicle ni banyak kita boleh pilih. Okey, yang ni adalah QR code. Untuk scan QR code, kita boleh tengok navigation semualah. Even korang boleh juga play korang punya dashcam dekat dalam phone juga, tak ada masalah. Lepas tu kita ada dashcam display pada meter. Ini benda yang baru, geng. Smart. Untuk button panel di bahagian kanan didatangkan dengan killer switch, hazard light, dan kita ada lampu punya switch juga. Macam kereta, geng. Dan kita ada starter as usual lah. Dan smart key killer system. Untuk bahagian kanan panel button, kita ada banyak panel button. Antaranya kita ada high beam, kita ada pass light, lepas tu ni tempat adjust windshield, dan kat sini kita punya setting dan juga mode yang ada pada motosikal ni, dan kita ada signal dan juga horn. Dan apa yang menarik kat sini, kita ada dua storage compartment, okey, untuk bahagian hadapan, dan USB port type A dan type C. Aircon, geng, boleh on off, kiri kanan ada. Dan apa yang paling bestnya, tangki minyaknya adalah 16 liter sahaja. Tersorok di situ, geng. Ergonomic seat untuk pilihan dan rider sangat-sangat selesa, luas, lembut. Jadi kita punya customer ada yang dah duduk, dia kata memang selesa. Dan dia ada seat dia. Kita ada hydraulic damper. So korang tak perlu nak nyenggol-nyenggol korang punya seat ni untuk ambil barang. Tak perlu. Dan apa yang paling best,
Dia punya tempat simpan tools dia sangat-sangat mewah dan ada special tools dalam ni. Kalau korang nak cari barang dan kalau korang nak cari barang pada waktu gelap, ada lampu, jangan risau. Okey, untuk si height-nya, tinggi saya 162 cm. Tapi si height dia hanya 790 saja. Agak tinggi sikit dan berat dia adalah pada 208. So tak semestinya motor tu berat tinggi sangat. Korang tak boleh kawal sebab motor ni dia adalah skuter. Skuter korang boleh kawal dekat throttle ni. Ataupun korang tekan je brake ni. Jangan risau. Semua boleh kawal. Sistem pelampuan di bahagian belakang LED fully. Dan apa yang pentingnya, no capang-capang Okey, korang nampak tak exhaust ni? Look sporty kan? Memang direkat khas untuk look sporty. So, pada bahagian suspension belakang didatangkan dengan sistem suspension absorber dan sistem braking di bahagian belakang didatangkan dengan brake disc dan juga ABS. Kita nampak ada puting ABS di situ dan single dual port brake caliper. Dan saiz tayarnya adalah pada 150/7013 inci. Kita belajar bunyi lagi kan? Macam ada syahdu. Best tak? Teracun tak? Macam biasalah kalau korang teracun, korang berminat untuk memiliki Aerie 318 GT ni, boleh sahaja kontak saya di nombor yang saya share dekat bawah ni. Dan juga korang juga boleh walk in di M4 Sekajang. Kita bagi sahaja link macam biasa. Korang boleh datang sahaja ke kedai kami untuk walk in dan boleh tengok daripada depan juga. Okay? Terima kasih dah tonton video kami dari awal sampai akhir. Dan saya nak minta korang support channel Dharma Motor dengan subscribe, follow, komen dan share. Share ke semua media sosial korang supaya korang punya share ni mana tahu boleh jadi manfaat. So sehingga kita berjumpa lagi di lain konten yang akan datang. Assalamualaikum, peace, bye bye, good view.